Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya berkaitan dengan haid. Kalau darah haid saya berhenti sebelum masuk waktu subuh, tapi saya tak sempat lagi nak mandi wajib. Macam mana hukum puasa saya pada hari tersebut? Bagi orang perempuan ni dia ada banyaklah masalah-masalah yang berkaitan dengan haid ni. Jadi isunya ialah haid berhenti sebelum subuh. Tetapi belum lagi mandi wajib. Satu, puasa hendaklah diteruskan seperti biasa. Walaupun belum mandi lagi. Tapi walau macam mana pun nanti dia akan mandi jugalah sebab nak sembahyang subuh. Satu. Yang kedua ialah kalau sekiranya tidak yakin dengan berhenti atau tidak berhenti itu, tapi sudah cukuplah pada perkiraannya, sudah cukuplah bahawa haid tu sudah berhenti, maka dia wajib berpuasa seperti biasa. Cuma kalau sekiranya selepas berlakunya puasa tadi, tiba-tiba tengah hari keluar lagi, maka berbukalah dengan seperti biasa. Cuma janganlah makan dengan kawan-kawan ramai-ramai pula di situ kan. Menghormatilah orang-orang yang berpuasa ni. Wallahu a'lam.